Assalamualaikum dan hai guys, saya Rismael dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi bagi korang yang nak cari phone Google Pixel, sebab phone Google Pixel ni dia ada kamera yang lawa, UI yang clean, ada software update yang lama, tapi tak nak spend lebih RM3,000 ke atas. Hari ni dekat tangan saya ada Google Pixel 9a. Phone ni kalau tengok specs dia ada share macam Google Pixel 9 biasa. Contohnya chipset dia sama, ada feature AI yang serupa, dapat 7 tahun software updates. Cuma dia ada cut corner dari segi kamera, RAM dan material dia. Tapi walaupun ada cut corner, bateri Pixel 9a ni lagi besar, iaitu 5100 mAh. Lagi besar banding Pixel 9 Pro XL. So dijangka dapat bateri lagi tahan disebabkan skrin yang lagi kecil. Jadi dalam video kali ni saya nak ceritalah pengalaman saya menggunakan Google Pixel 9a ni, apa yang kena improve. So ini dia review saya untuk Google Pixel 9a. Pertama sekali, design phone ni sangat simple dan clean. Dia tak ada kamera yang terkeluar macam Pixel 9. Tapi disebabkan ini versi bajet, boleh rasalah binaan dia lebih murah dengan rekaan bezel yang tebal. Walaupun versi bajet, saya suka yang Google tetap bagi 2 kamera banding 1 kamera macam iPhone 16e. So end user tetap dapat kamera ultra wide yang bagi saya sangat berguna untuk ambil gambar dan video. Cuma kalau korang beralih daripada phone Android lain, korang akan rasa awkward sikit dengan location volume dia. Sampai kadang-kadang tertekan power button masa nak adjust volume ni. Dan phone ni starting storage dia 128GB. Bagi saya storage ni kecil. Plus dia tak ada slot card microSD. So nak beli, better dapatkan terus versi 256GB. Masa memula keluar daripada kotak, saya perasan dia punya refresh rate agak laggy. Rupanya dekat setting dia tak on refresh rate 120Hz tu secara default. Ni kalau pengguna biasa ni memang tak perasan. Tapi boleh nampak lah dekat sini yang Google nak panjangkan lagi battery life dia. Untuk skrin dia cantik, pakai OLED. Cuma dia punya brightness tu agak malap sikit banding Pixel 9 series yang lain. Tapi dari segi visibility tu still consider agak baik untuk tengok time outdoor. Cuma komplain paling besar dekat phone ni ialah bezel dia. Bezel besar bas. Tapi nasib baik dia punya bezel tu simetri. Tak adalah bezel terlalu tebal dekat bahagian bawah. Dia punya fingerprint jenis optical, boleh unlock dengan responsif. Tapi dia tak laju sangat macam fingerprint ultrasonic yang ada dekat Pixel 9 biasa. Lepas tu dia ada stereo speaker. Dia punya loudness tu memang kuat. Cuma speaker dia tak ada bass sangat. So kualiti bunyi dia bagi saya average saja. Dari segi features, saya boleh kata hampir sama macam Pixel 9 biasa. Contohnya korang akan dapat feature App Me yang sangat function bila tak ada orang nak tolong ambilkan gambar. Lepas tu ada feature Pixel Studio yang korang boleh generate gambar AI. Dan phone ni still dapat 7 tahun software updates, setara macam model flagship Pixel 9 series yang lain. Untuk chipset dia guna chipset yang sama juga macam Google Pixel 9, iaitu Tensor G4. Saya boleh kata chipset Tensor kali ni dah improve banyak, yang mana dia dah tak mudah panas dan of course dia lebih laju. Cuma dari segi RAM je beza. Pixel 9a guna 8GB RAM. Bagi saya still memadai untuk harian. Cuma saya perasan apps ambil masa sikit nak buka. Itu pun beza dalam mili saat macam tu. Nak guna untuk gaming pun still laju. Dia punya performance atas sikit banding Snapdragon 8 Gen 1. So korang boleh enjoy game-game yang popular dekat phone ni dengan setting grafik high. Salah satu benda yang saya appreciate dekat Pixel 9a ni ialah battery life dia. Senang nak dapat lebih 7 jam screen on time. Bagi saya bateri dia lebih baik banding Pixel 9 biasa. Cuma komplain saya dia punya charging agak lama, iaitu dalam 1 jam 43 minit juga nak penuh. So harapnya next model tolonglah upkan lagi charging rate dia. Dan finally kita bergerak ke bahagian kamera. Phone ni ada dual kamera. Kamera wide dia lengkap dengan OIS. Dan bagusnya dia bagi juga kamera ultra wide. So senang korang nak ambil gambar 0.5. Ni dia punya kamera app dia. Dia ada feature macam night sight, panorama. Korang boleh adjust juga dia punya brightness, shadow, white balance. Terus dekat app kamera dia. Dan korang boleh onkan feature astrophotography untuk mudahkan korang ambil gambar star trail dan langit malam. So untuk dia punya kualiti gambar dia, of course apa yang korang boleh expect daripada phone Google Pixel. Dia ada keupayaan dynamic range yang tinggi, ada keperincian image yang sharp dan sangat bagus untuk low light dengan hasilan gambar yang terang. Dia punya color kali ini pun dah nampak lebih neutral. Ada vibe-vibe color iPhone. Cuma ada bahagian yang kena improve. Contohnya macam portrait mode dia. Saya boleh nampak dia punya blur edges tu still tak berapa kemas. Dan kualiti kamera ultra wide dia boleh nampak lah agak struggle time low light dengan noise dan detail yang soft. Dan untuk kualiti rakaman video dia, phone ni boleh bagi video yang stabil. Ada kawalan exposure yang konsisten. Cuma warna kulit je saya nampak agak pucat kalau record time siang. Okey, ini merupakan percubaan daripada kamera hadapan Google Pixel 9a dengan rakaman 4K.
Saya boleh kata dia punya rakaman stabil, ada kawalan exposure yang bagus kat bahagian belakang. Semua saya nampak muka saya, nampak kusam dia punya color tu. Okay. Tapi overall untuk buat vlog, okay. Jadi secara rumusannya, Pixel 9a ni sebuah phone yang bagus sebab performance dia dah improve banyak. Ada kamera yang lawa, ada UI yang clean, dapat software update 7 tahun dan of course bateri dia sangat tahan. Cuma benda yang kena improve dekat phone ni, dia punya bezel. Sebelum ni boleh je bezel tu nipis, tapi kali ni agak besar. Dan satu lagi dia punya charging. Phone ni support 23 watt sahaja. So harapnya lepas ni adalah charging yang lagi laju. Apapun, saya enjoy guna Google Pixel 9a ni. Harga pun bawah daripada iPhone 16e. Cuma harapnya pihak Google dapatlah bagi potongan harga supaya lebih ramai orang boleh pakai Google Pixel dekat Malaysia ni. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk review Google Pixel 9a pada kali ni. Jadi bagi korang yang ada sebarang soalan, cadangan ataupun apa jua pertanyaan, terutama mengenai Google Pixel 9a ni, korang boleh kongsikan kepada saya. Boleh orang komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.